Anda bersama dengan Videli. Selalunya Videli akan pergi review tempat makan kan. Lepas tu kita orang ada video pergi bercuti dekat luar negara. Tapi hari ni kita orang nak bercuti dekat dalam Malaysia je. Dan hari ni kita orang pergi lepak di Sarang by the Brook. This is Earth Radio. And now here's human music. So inilah dia sarang. Basically dia macam ada kontena yang dalam ni tempat tinggal lah. So korang boleh nampak dekat luar ni ada a few kontena yang berwarna biru cair. Apa biru cair? hijau cair. Cyan. Bukan cyan. Whatever. Kita orang nak check it out. Bagaimanakah rupanya Sarang by the Brook ni. Jom. So kita ada swan yang tengah tidur. Dan juga kita ada unicorn yang sedang ada dekat dalam swimming pool ni. So inilah bilik yang kita orang dah booking. Dekat luar ada swimming pool. Ada unicorn. Katil boleh duduk, boleh tidur 2 orang. Ada plug dekat atas ni. Kiri kanan. Kiri kanan ada plug. So dekat depan sana ada toilet. Pantai toilet, pintu keluar. Cun. Inilah sedikit sebanyak mengenai Sarang by the Brook. Tadi ronda-ronda dekat Pekan Kuala Kubu Baru ni. Kita orang sampai dekat kawasan macam ada satu medan selera kat belakang ni. So dekat sini adalah jual goreng-goreng kat tepi ni. Ada apam balik, ada kuih-kuih. Sekarang ni kita pergi, kita orang nak try dia punya air kelapa kat sini. Nampak sikit main muka kau. Baik. Okay, kita orang dah beli apam balik. Oh, garang ke? Panas. Memang crispy betul dia punya ni. Harga yang untuk crispy ni 50 sen je. Murah bet. Muscle. Yes, kita ada pengipas. Panas. Sekarang lebih kurang dalam pukul 8 lebih. Oh, terang kat sarang ni pagi-pagi memang fresh. Sejuk. Keluar-keluar je daripada kabin ni memang sejuk gila kat luar ni.